Pada hari ini kita akan belajar penjodoh bilangan. Jom belajar bersama. Jadi bersedialah, janganlah kau bermain-main. Penjodoh bilangan, kata nama menjadi pasangan kepada kata bilangan. Penjodoh bilangan, banyak contoh-contoh dan jenis. Biji untuk semua buah dan juga sayur-sayur. Sebiji durian dan sebiji rambutan. Batang untuk benda panjang, contohnya sebatang sungai. Ada juga sebatang pensel dan sebatang pokok. Mari kita lihat contoh-contoh yang lain. Sebilah untuk benda-benda yang tajam. Sebilah gunting dan sebilah parang. Ikat untuk benda-benda yang diikat. Seikat sayur dan seikat ranting. Setongkol jagung dan sesikat pisang. Sebuah rumah dan sebuku roti. Itulah dia contoh-contoh yang lain. Penjodoh bilangan yang bermacam jenis. Rampung iseng semar tilem.